Sebelum ni pun ada juga catering lain yang masuk. Tapi sekarang catering ni aku tengok macam aku tak berapa puas hati sikit lah. Tengok. Tempat ni memang bersih. Tapi kalau dengan cara catering yang macam ni, nampak tak berpuas hati lah. Kalau macam ni punya setting, kalau macam ni punya susun, tengok lantai. Tengok tempat basuh macam mana. Macam ni punya tinggai. Ni bukan masalah catering tau. Ni masalah mindset. Kalau kita nak jaga kebersihan, hang catering yang popular macam mana pun hang akan jaga tempat ni. Hang takkan tinggal macam ni punya. Tempat ni tempat eksklusif. Kalau tanya cleaner-cleaner yang dekat luar sana tu, tempat ni memang mereka jaga. Mereka jaga cantiknya. Tempat ni tempat untuk VIP makan. Nampak? Tempat untuk VIP makan. Lantai hampa kena jaga. Hampa dah buat catering dekat sini, hampa kena jaga. Macam ni kah hampa tinggal? Macam ni hampa tinggal? Tengok dekat dapur. Sebelum ni catering memang up to date. Depa jaga cantiknya. Tak ada tinggal macam ni. Habis catering, depa balik. Kalau tengok dekat luar ni, nampak? Dah pecah dah. Ini aku tak tahulah anjing ke, kucing ke. Tengok dengan lantai punya kotor. Lantai punya kotor. Kotor, memang kotor. Patutnya yang ni hampa kena settle ni. Ni hampa kena settle. Hampa kena settle. Dengan lantai kotor, dengan tempat cuci ni pun, sinki ni pun kotor. Patutnya hampa tak boleh tinggal macam ni. Hampa satu catering yang telah dibayar, hampa tak patut buat macam ni. Hampa kena settle ni. Nampak? Tu. Bau dah ada ni dekat sini. Macam aku katalah, cleaner dekat sini, mereka ni memang jaga tempat ni bagi bersih. Tapi bila catering masuk, hampa tengok macam ni. Takkan cleaner nak buat kot. Patutnya hampa kena buat sebab hampa dibayar. Hampa dibayar macam ni. Hampa tak boleh buat macam ni. Hampa kena susun elok-elok. Kalau hampa tak dan pun nak cuci, hampa akan susun elok-elok. Hampa cuci dulu. Ni yang sisa-sisa makanan ni, yang tambah hak luar tadi tu, yang plastik hitam tu. Hampa kena settle macam tu. Tak boleh macam ni. Kalau hampa buat catering macam ni, kalau kata aku panjangkan video ni dekat siapa-siapa yang bertanggungjawab, jadi benda tak elok. Jadi tak syok. Masing-masing pakai nak cari makan. Hampa kena settle lah bagi elok. Jangan buat macam ni. Tak elok macam ni. Tempat ni orang jaga. Cleaner dekat luar tu duduk jaga. Kesian dekat mereka. Ni kalau kata mereka mai pagi sekejap lagi, tengok dia buat kerja, macam ni hampa tinggal kat mereka. Patutnya kerja hampa. Tapi cleaner yang nak akan buat ni. Hampa tengok cleaner dekat luar tu. Nanti cleaner mai, kesian kat mereka. Mereka nak kena cuci pula lantai-lantai yang hampa buat ni. Berketang habis. Ni. Sebelum ni, macam aku katalah, ada catering yang masuk, tapi catering up to date-nya. Cantik. Mereka jaga cantik. Tak dok tinggal macam ni. Tak dok tinggal macam ni. Okey. Ni aku nak bagi nasihat lah. Dekat mana-mana catering yang dekat luar sana, hampa jangan duk buat macam ni. Hampa nak cari makan atas nama catering, bagi kad punya cantik, tapi macam ni hampa buat, tak boleh. Kalau orang yang betul-betul dia jaga kebersihan, sekali tu dia ambil, silap dia recommend lagi, dia viral pula nama catering tu, hampa nak cari makan macam mana. Hampa tak kat catering kecil-kecil boleh lah. Catering macam ni. Macam aku kata, ni tempat VIP. VIP hampa kena jaga, hampa kena cuci ni. Jangan tinggal macam ni. Ni tempat VIP. VIP nak makan. Dekat mana aku tak tahu, tapi hampa kena tahulah tempat-tempat yang macam ni dekat mana. Selalunya bangunan kerajaan, tempat-tempat personal, chalet, hotel. Okey, Assalamualaikum.